Dan kini itu kita sedang menantikan. Dan itu dia tiupan whistle sepak bola yang dimulakan oleh Siam Kelantan AFC menyerang dari kiri ke kanan berjersey biru dan Siam Kelantan B menyerang dari kanan ke kiri berjersey hitam oranye. Baik, satu hantaran ke atas mencari penyerang sayap kanan untuk Kelantan AFC. Kembali ke belakang dan ada tekanan yang diberikan. Namun Teng Chin Wei membuat satu rembatan untuk mempertahankan kedudukan pintu golnya daripada dirobek oleh penyerang Siam Kelantan AFC di awal-awal minit permainan. Dan ada pemain yang terbaring ketika ini untuk menerima rawatan. Dan permainan diteruskan. Kesebelasan utama untuk Siam Kelantan AFC, Chon Lakon, Tiracha Tavisak, Chong Men Yu, Nippon Kraiwit, Prom, Lee Chun, Kham Khoi, Tinakon dan juga Tinakon Sampradit. Dan kini mereka datang lagi. Dan ada gerakan dari sayap kiri, namun Ang Achai berada di kedudukan yang terbaik untuk menafikan serangan yang dibina oleh Siam Kelantan AFC. Dan kini ada larian yang dilakukan oleh Siam Kelantan BFC untuk menerusi Villian, namun tidak berjaya untuk menembusi pertahanan Siam Kelantan AFC. Dua pemain Siam Kelantan BFC. Baik. Namun aksi yang begitu baik ditunjukkan oleh Teng Chin Wei. Dan ada tackle yang dilakukan ke atas Ang Achai. Perlawanan terhenti seketika untuk memberi laluan ke atas kecederaan yang berlaku Ang Achai. Pertahanan kental untuk Siam Kelantan B namun ditewaskan oleh serangan dari pemain-pemain muda Siam Sabah FC di peringkat separuh akhir yang kedua dengan jaringan 2-0. Dan kini giliran Azrin. Azrin terus membuat satu hantaran ke atas, namun mudah untuk. Dan kini serangan dibina oleh Piram dan juga berjersey bernombor 7 iaitu Lee Chun Vi. Namun kini lontaran ke dalam buat Siam Kelantan AFC. Baik kawalan yang diberikan. Dan Tang Chin Wei melurut laju untuk menyelamatkan keadaan seketika buat pintu gol Siam Kelantan B. Rashid membuka permainan di sebelah kiri. 9 untuk Tanom. Azrain Rashid lepas dari kawalan, namun tidak berjaya untuk menembusi pertahanan Siam Kelantan AFC dengan tekanan yang diberikan oleh Tinkon Sampradit. (15) Kham Khoi.
Chon Lakon. Dan ada larian yang dilakukan oleh William. Meluru laju William dan pertemuan di antara William dan juga pertahanan. William berjaya melakukan sesuatu namun tidak singgah tepat untuk menerjah ke gawang pintu gol Siam Kelantan AFC. Tiago di situ, sekali lagi William membuat satu percubaan. Tidak mudah untuk menembusi pertahanan Chong Man Yu. Dan kini pemain berjersey 14 Muhammad Safwan yang dipersalahkan. Yang mengasari pemain berjersey nombor 9. Iaitu, maafkan saya, 8. Iaitu Chon Lakon. Dan kini tumpuan kita untuk sepak percuma yang dihadiahkan oleh pengadil perlawanan buat Siam Kelantan AFC. Satu percubaan terus untuk menewaskan Teng Chin Wei. Namun meluru melepasi pintu gol Siam Kelantan BFC. Acai untuk Ashid. Baik kawalan daripada Ashid. Namun tidak lepas. Tinakon Sampradit yang melakukan kawalan. Dan Teng Chin Wei sekarang ini diasak. Dan nasib baik. Ada kecederaan yang berlaku untuk pemain Siam Kelantan BFC. Mungkin ada pertukaran di kem simpanan Siam Kelantan BFC. Membawa masuk pemain berjersey nombor 5 Via Panuk. Oh, permainan diteruskan. Muhammad Safwan yang dibawa keluar dan membawa masuk Via Panuk untuk Siam Kelantan BFC. Maafkan saya, bukan berjersey nombor 14, nombor 4 iaitu Loh Kiatei yang mengalami kecederaan. Kraiwit. Hantaran untuk mencari kedudukan Kham Khoi. Baik kawalan pada Kham Khoi untuk memenangi bola. Dan kini ada larian namun sudah pun terperangkap offside. Kedudukan pemain berjersey nombor 11 iaitu Tinakon buat Siam Kelantan A. Sudah pun berjaya menewaskan Teng Chin Wei namun pengadil terlebih dahulu mengesan kedudukan offside. Dan masih terikat dengan kedudukan 0-0 buat Siam Kelantan A dan juga Siam Kelantan BFC. Dengan asakan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Siam Kelantan AFC untuk mencari jaringan awal. Namun mereka datang kembali
untuk menguji Teng Ching Wei mudah. Safwan. Untuk Tiago tapi tidak berjaya. Vivian. Satu hantaran mencari Tanom yang merupakan penyerang buat Siam, namun tidak berjaya melepasi kawalan yang diberikan oleh Tinkon Sampradit. Lontaran ke dalam buat Siam Kelantan BFC yang akan diambil oleh Hashid. Antara ke terus ke atas mencari Vivian. Azrin membuat satu percubaan. Terus mudah untuk dakapan penjaga gol, iaitu Tavisak. Angachai membuat satu clearance setelah tekanan yang diberikan. Dan kini pemain berjersey nombor 13 Salif Ramadan untuk Azrin. Baik hantaran yang dilakukan. Satu gelecekan daripada Azrin. Permainan diteruskan yang terkena kaki pengadil seketika. Azrin yang merupakan maestro buat Siam Kelantan BFC. Dan ada larian yang dilakukan. Dan percubaan ruang. Namun baik. Satu hadangan yang dilakukan oleh Tiracha. Peluang yang sudah pun terhidang untuk Safwan. Namun Tiracha menafikan larian yang dilakukan oleh Safwan. Dan kini Safwan datang kembali. Untuk Alif Ramadan terlepas. Dan kini giliran Prom membuat percubaan. Dan aksi penyelamatan yang begitu baik daripada Teng Ching Wei. 1 lawan 1, namun dia beraksi cemerlang. Azrin mempunyai kawalan yang begitu baik. Acai untuk Safwan. Terlepas peluang untuk bergelecek. Dan ada rempuhan dari belakang daripada Krivit menghadiahkan sepakan percuma buat Siam Kelantan BFC. Teng Ching Wei yang sebentar tadi menjadi hero buat Siam Kelantan BFC menafikan percubaan yang dilepaskan oleh Tinakon. Larian pada Safwan baik, namun ada kawalan yang baik daripada Tiracha untuk cemas seketika pintu gol buat Siam Kelantan AFC. Masih terikat dengan 0-0 buat kedua pasukan. Ada pemain Siam Kelantan AFC yang terbaring seketika ini memohon diberi rawatan dari luar padang dan memberi isyarat untuk tidak dapat meneruskan permainan. Dan mungkin pertukaran yang pertama untuk Siam Kelantan AFC
untuk membawa masuk pemain berjersey nombor 2 iaitu Sumit Promki. Saya jangkakan. Perlawanan terhenti seketika untuk memberi ruang untuk pemain ini menerima rawatan. Piala Perpaduan Siam Malaysia 11-11 untuk tahun 2025. Bertarikh 18 Oktober. Baik, satu percubaan. Namun sedikit begitu laju hantaran yang dilepaskan oleh Azrin. Kita bersiaran secara langsung dari Padang Wat Utamaran Bangsek. Kini Siam Kelantan AFC mengatur gerakan menerusi penyerang mereka. Dan telah pun dikesan kedudukan offside. Dan mungkin layangan kad kuning yang pertama diberikan oleh pengadil perlawanan setelah penyerang ini melepaskan sepakan walaupun telah pun dibunyikan whistle untuk menghentikan perlawanan. Dan ada pertukaran yang dilakukan. Pemain berjersey nombor 2 iaitu Sumit Promkau dan dibawa keluar Chong Man Yu. Pemain berjersey nombor 11 tadi iaitu Tinakon yang menerima layangan kad kuning. Tiago. Baik. Clearance yang cukup penting dilakukan untuk menghentikan gerakan yang dibina oleh Siam Kelantan BFC. Vivian lepas. Baik, penjaga gol membuat tepisan untuk menyelamatkan pintu gol Siam Kelantan A. Dan ada serangan balas yang dilepaskan oleh Siam Kelantan A di ketika ini. Dan Teng Ching Wei sekali lagi meluru laju untuk menangkap, menghentikan seketika momentum serangan yang dibina oleh Siam Kelantan AFC. Sekali lagi lepas Pirom melepaskan sesuatu, namun mudah untuk Ting Chin Wei. Masih kebal dengan beberapa aksi penyelamatan yang begitu baik dan tangkas dari Teng Chin Wei. Penjaga gol berpengalaman buat Siam Kelantan BFC. Tiago. Kraiwit. Satu long ball dihantar ke hadapan. Kini dalam kawalan Siam Kelantan AFC. Dan sepakan gol buat Siam Kelantan B. Ada tekanan tinggi yang diberikan oleh pemain Siam Kelantan A menekan pemain-pemain Siam Kelantan B. Exit. Untuk kawalan Alif Ramadan. Baik, permainan 1-2 Alif Ramadan dan juga exit. Chon Lakon. Baik, satu sungkitan.
Namun percubaan tidak tepat ke pintu gol Teng Chin Wei yang dilakukan oleh Tinakon untuk cuba menewaskan Teng Chin Wei. Dan itu dia tiupan whistle penamat separuh masa yang pertama dibunyikan oleh pengadil perlawanan untuk waktu rehat, dan kita akan kembali untuk aksi separuh masa yang kedua. Terima kasih. Dan menyaksikan satu lambungan yang cantik. Berlaku dan pengadil menghadiahkan sepakan percuma buat Siam Kelantan BFC. Cemas seketika pintu gol Siam Kelantan BFC dengan asakan dari pemain-pemain Siam Kelantan A yang cuba mencari jaringan pertama untuk perlawanan ini. Dan kini giliran Safwan berhadapan 1 lawan 1. Masih ampuh pintu gol Siam Kelantan A ketika ini. Walaupun ada percubaan dari Safwan yang terlepas peluang keemasan. Dan kini giliran Siam Kelantan A menyerang. Dan baik, itu dia jaringan yang dilakukan oleh Puvarit. Ada satu asakan pertama diselamatkan oleh Teng Chin Wei dan reaksi susulan dari Puvarit menghadiahkan jaringan yang pertama buat Siam Kelantan AFC untuk berada di hadapan. Satu serangan balas dari pemain-pemain Siam Kelantan AFC tidak berjaya dipatahkan oleh Siam Kelantan BFC. Dan kini Ang Ah Chai telah pun naik ke hadapan. Eshid, larian solo yang dilakukan melepasi dua pemain dan pemain ketiga. Namun ada tiga pemain yang mengekang gerakan itu. Siam Kelantan A di hadapan ketika ini dengan jaringan 1-0 oleh Puvarit. Dan kini datang kembali untuk percubaan yang kedua melewati palang gol Teng Chin Wei. Dan ada pertukaran yang akan dilakukan oleh Siam Kelantan BFC. Membawa masuk pemain berjersey nombor 12. Iaitu Muhammad Hafizan. Dan mengeluarkan pemain berjersey nombor 14, Safwan. Azrin terlepas. Tanam. Baik, lincah pemain ini. Namun Siam Kelantan A datang lagi untuk melakukan sesuatu. Melepasi Eshid. Sedikit lemah. Percubaan yang dilakukan mudah untuk Teng Chin Wei. Sepakan terus ke atas dari Teng Chin Wei, namun tidak berjaya untuk Kraivit. Chon Lakon datang lagi untuk Pirom. Dan sekali lagi percubaan, namun ada yang berada di kedudukan terbaik untuk membuat satu hadangan percubaan itu. Dan mudah. Percubaan yang kedua dalam dakapan Teng Chin Wei sekarang ini. Tanam.
Siam A tidak mau menyerah kelatan. Maukan lagi gol jaringan. Dan satu umpanan. Dan percubaan melewati sekali lagi palang gol Teng Chin Wei. Percubaan dari dan ada pertukaran yang akan dilakukan di pemain berjersey nombor 8 untuk Siam Kelantan A. Membawa masuk pemain berjersey nombor 4 iaitu Kriang Krai. Dan Cholangkon direhatkan. Baik. Puvarit. Baik percubaan. Namun tidak tepat untuk ke jaring Teng Chin Wei. Di sebelah kanan saja. Beliau cuba menggelecek di situ dan membuat satu sepakan. Siam Kelantan A datang lagi untuk AA. Vivian terlepas. Masih dalam kawalan Vivian. Dan lontaran ke dalam buat Siam Kelantan BFC menekan. Ada clearance yang begitu penting. Tanom. Satu hantaran baik. Membuka permainan. Namun masih dalam kawalan Siam Kelantan A. Dan gol yang kedua buat Siam Kelantan B. Setelah serangan yang dibina dengan begitu pantas. 2-0 Siam Kelantan A berada di hadapan. Sekali lagi Teng Chin Wei dikecewakan. Tewas buat kali yang kedua. Puvarit sekali lagi menjadi duri dalam daging buat pertahanan Siam Kelantan B. Untuk kedudukan yang lebih selesa 2-0 di hadapan. Baik, 1-2 yang menarik. Siam Kelantan A masih dahagakan gol. Dan Teng Chin Wei. Baik. Namun berada di situ untuk menafikan cemas pintu gol Siam Kelantan B yang diasak bertubi-tubi. Dan ada pemain yang cedera di situ, mungkin berlaku kekejangan otot setelah berpesta bola sepak hampir 15 jam bermula dari 9 pagi, iaitu Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025. Sekarang ini kita menyaksikan perlawanan tempat ketiga dan keempat di antara Siam Kelantan AFC dan juga Siam Kelantan BFC. Dengan kini Siam Kelantan A berada di hadapan memimpin permainan dengan 2 jaringan yang disempurnakan oleh Puvarit. Di atas itu atas ni buat menang. 15 jam pesta yang sedang berlangsung di
Padang Wat Utamaran yang menyaksikan 8 pasukan bertanding untuk merebut kejuaraan Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025. Dan kini ada rawatan yang diberikan buat pemain Siam Kelantan AFC dan akan melakukan pertukaran. Azrin yang membuat satu interception yang begitu penting. Dan kini 12 terlepas peluang untuk melakukan jaringan, iaitu Hafizan. Baik kawalan, bermain hantaran 1-2. Dan kini masih dalam kawalan Tiago. Cuba mencari Azrin. Pertukaran yang akan dilakukan di kem simpanan Siam Kelantan AFC. Membawa masuk pemain berjersey nombor 17 dan mengeluarkan pemain berjersey nombor 14. Ada pertukaran yang akan dilakukan. Pemain berjersey nombor 17 iaitu Chaviraram Chanpen mengeluarkan P-Rom yang mengalami kecederaan sebentar tadi. Hafizan Azrin membuat satu percubaan, namun diselamatkan oleh Tavisak yang menampan untuk menidakkan percubaan daripada Azrin. Dan sekarang ini tumpuan kita untuk sepakan penjuru buat Siam Kelantan BFC. Sekali lagi untuk Pubarit. Tidak lepas. Azrin untuk Acai. Kraiwit. Dan ada bendera diangkat di seberang sana. Sudah pun terperangkap offside. Kedudukan pemain buat Siam Kelantan A. Acai. Untuk Kraiwit, tidak ada pemain yang menekan di situ. Dan mungkin membuat satu hantaran, melecehkan. Vivian terlepas peluang untuk memberi tekanan. Masih dalam kawalan Siam Kelantan A. Terus hantaran ke atas. Dan sudah pun dikesan offside kedudukan pemain berjersey nombor 16, iaitu Danai.
Hafizan. Dan ada Azrin. Dan sepakan gol buat Siam Kelantan AFC. Baik. Serangan yang dibina dari Siam Kelantan AFC untuk jaringan yang ketiga. Namun Ang Ah Chai menjadi sekali lagi penyelamat buat pertahanan Siam Kelantan BFC. Azrin untuk Tiago, kembali 1-2 untuk Azrin. Dan baik, sungkitan tidak lepas dari Azrin. Dan sekali lagi dikesan dalam kedudukan offside. Warid, 2 gol yang dijarikan dalam perlawanan ini. Acai untuk Azrin. Baik, Hafizan bermain 1-2 dengan Azrin. Ada satu tackle bersih yang dilakukan untuk menyelamatkan keadaan pintu gol Siam Kelantan AFC. Dan ada pemain yang cedera. Permainan diteruskan dengan kini lontaran ke dalam buat Siam Kelantan B. Mungkin ingin melakukan sesuatu untuk mencari jaringan. Dan itu dia tiupan whistle akhir, whistle penamat yang menyaksikan kemenangan buat Siam Kelantan AFC dengan jaringan 2-0 menewaskan Siam Kelantan BFC untuk memenangi perlawanan tempat ketiga dan keempat. Kita akan kembali sebentar lagi untuk perlawanan penentuan juara Piala Perpaduan Siam Malaysia 2025. Terima kasih.